Pertama kali dia ni masuk akademi, Minato ni memang dari kecil dah memang pasang niat lah nak jadi seorang Hokage. Dia ni dari kecil memang dah mempunyai bakat yang cukup besar lah untuk menjadi shinobi yang hebat akan datang. Sewaktu dia genin, dia telah dimasukkan dalam kumpulan di bawah pimpinan Jiraiya. Selepas tu, Jiraiya ni pun adalah rasa minat kat Minato ni. Dia ni pun telah melatih beberapa teknik dekat Minato ni secara personal. Disebabkan waktu tu Minato ni memang mempunyai kemampuan yang cukup luar biasa. Jiraiya ni pun percaya yang Minato ni adalah the child of prophecy, yang satu hari nanti dia ni akan menyelamatkan dunia. Guys, kalau korang ni fan anime, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang cantik sebagai contoh macam anime Solo Leveling, Uchiha, Naruto, One Piece, Kaiju nombor 8 dan macam-macam lagi, ataupun korang nak cari hoodie anime yang cantik, Attack on Titan pun ada, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni. Okey, harga murah, lepas tu padu.